Advice macam mana pun, customer yang datang ni aku kena advice dia beli Honda. Beli Honda lah. Advice itu. Kau faham tak? Bukan aku advice ikut gaji dia kena beli. Okey, gaji abang ni X70 okey bang. Gaji abang ni Pro 2 Trust okey bang. Apa pasal pula? Honda yang bayar gaji aku. Aku advice dia orang beli Honda. Dia ada fine line yang mana macam mana aku nak tolong klien aku pun still aku bekerja dengan company aku. Betul? Itu yang orang susah nak faham. Bila aku contohlah, kalau aku openly aku cakap, semua customer yang deal dengan aku gaji 1,500 pun aku bagi beli Honda City Hatchback, orang akan bising. Tapi masalahnya Honda bayar aku untuk itu, untuk banyakkan orang beli Honda. Faham tak? Yalah, kita Untuk attract promote lah. Kan? Tapi dekat TikTok aku selalu tekankan yang gaji kalau bawah daripada 3,000 tak payah consider beli Honda. Ataupun bawah 2,500 itu dah bawah sangat 2,500 tak payah consider.